Okey, kita ada simen instant untuk nak tutup celah-celah longkang ni. Sebab hari tu sampai tumbuh pokok tau. So yang ada berkerak, berlubang, kita nak tutup pakai simen ni. Kita letak air sikit, kecang-kecang. Tutup semua lubang tu. Macam buat kek pula. Dan macam kontraktor. So yang ni nampak macam ada merekah. So elok kita tampal alang-alang kan. Tampal je lah macam ni. Alright, so ni dia hasil lepas dah simen. Cuba tengok tu. Dia jadi macam putih. Lepas tu keras weh. So dia macam memang waterproof jugalah. So kalau kena hujan ke apa, no problem. Tengok, ni pun lubang-lubang dah tertutup. Ni pun okey. Itu pun okey. Kalau macam ni, kalau ada simen yang instant macam ni, memang senang lah. Nak buat sendiri pun boleh. So kalau korang nak dapatkan simen macam ni, just tekan je beg kuning dekat bawah.